Okey, untuk pendaftaran ni, okey kita pergi starting timber. Kita pergi dengan timber dulu. Okey, untuk peserta pertama, Oyeng, masuk. 85. Okey, catat Oyeng 85. Baik. 101. Abang nama kau? Abang Pu. Okey, 101. 140. Nama? Adam. Pok Malay, baik. Baik, Pok Malay. 108. Okey, Bobby 124. Okey, Man. Ya. Masuk. Naik. 129. Para peserta boleh dipersilakan duduk. Pertandingan kali ini yang mana pertandingan makan roti canai paling banyak. Tempat pertama akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM150. Tempat kedua akan membawa pulang wang tunai RM RM100. Tempat ketiga akan dapat RM50. Adakah anda sudah bersedia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. 3, 2, 1. Okey, Ustaz. Tak nak mengalah gitu lah. Kat tangan be. Buat gitu. Apa? Oh, mengalah. Bobby mengalah juga. Oh, Bobby. Kawan pilih motor. Okey, rumah saya. Habiskan 10 biji, dia alah. Mengalah dah. 3 orang lagi untuk bergelar siapakah juara. Mereka akan berlawan dengan saya untuk menentukan siapa yang boleh mengalahkan saya. Tak balik, dia menang. Wah, tak ada sayangnya. Oh. Semangat bos. Yang ke-12 bos. Yang ke-12. Belah pun tester ke bos? Man, dia lagi makanan abang balik. Final. Untuk pertandingan makan roti canai terbanyak, juara akan membawa pulang RM50. Juara untuk kali ini jatuh kepada Bok Gergasi. Kedua belah butir roti canai yang mana membawa pulang wang tunai RM150. Memandangkan Seri yang mana dapat berjaya habiskan berapa biji roti canai? 9 dan 9. Tempat kedua Seri tempat kedua. Okay. Jadi korang komen nak suruh saya buat pertandingan apa pula? Sebab kita ada player yang agak gagah juga ni. Ramen. Cukup. Ramen. Siapa setuju makan Maggi ramen? Komen. Beres awak.